So kes untuk hari ini dia agak menarik sebab pertama sekali dia tak ada saksi, dia tak ada CCTV, even tak ada bukti DNA. Tapi seorang lelaki ni dia still disabitkan kesalahan membunuh dan dijatuhi hukuman mati. So pada September 2010, seorang ibu dan anak kecil ditemui tidak bernyawa di bilik air di apartmen mereka di Port Dickson. Keadaan mereka sangatlah menyayat hati. Tangan diorang kena ikat dengan cable tie, mulut diikat dengan masking tape, even wajah diorang ditutup dengan plastik dan kain basah. Even pakar patologi pun sahkan yang kedua-duanya meninggal akibat lemas. Si ibu juga adalah kesan-kesan kecederaan nak menunjukkan dia ada pertahankan diri. Tertuduh siapa? Jiran sebelah rumah diorang sendiri. Tingkah laku tertuduh tu menimbulkan tanda tanya sangat yang besar. Pertama, dia tak tidur kat rumah sendiri pada malam kejadian tu. Dia tidur dekat hotel. Lepas tu esoknya dia pergi kedai komputer dan minta laptop mangsa untuk diformat. Dalam bagnya ada 3 telefon Nokia, PSP dan adapter. Semuanya milik mangsa. Ketiga dia pajak barang kemas mangsa dan terima 2,200 tunai. Suami mangsa sahkan semua barang tu milik isteri dia. So beberapa hari kemudian selepas ditangkap, dia sendiri bawa polis ke satu lokasi dan tunjuk tempat dia buang 3 SIM kad telefon si mangsa. 2 daripadanya memang berdaftar atas nama si mangsa lah. So dekat mahkamah, dia buat kenyataan tidak bersumpah. Dia mengaku masuk rumah dan ambil barang tapi dia nafikan bunuh. Isu utama dalam rayuan tanpa DNA, cukup ke bukti? So mahkamah rayuan kata cukup. So dalam kes bukti keadaan macam circumstantial evidence, mahkamah tak lihat satu fakta je. Mereka akan lihat keseluruhan rangkaian fakta. Contohnya ada pemilikan barang mangsa berlaku terlalu hampir dengan masa pembunuhan. Lepas tu tiada penjelasan munasabah. Macam mana barang tu boleh berpindah tangan dekat tertuduh. So tingkah laku selepas kejadian menunjukkan cubaan untuk menghapuskan jejak ataupun bukti. So mahkamah tekankan satu prinsip penting. Proof beyond reasonable doubt. Bukan bermaksud tanpa sebarang keraguan langsung, tapi keraguan mestilah munasabah, bukan sekadar penafian kosong. So akhirnya rayuan ditolak, sabitan dan hukuman mati dikekalkan. Tak ada saksi, tak ada DNA, hanya rangkaian fakta yang membentuk satu kesimpulan.